gudang satu, 100 lebih kurang 100 meter dari jalan utama Pasir Hor ke Pasir Tumbuh tu. Okey. Sebuah gudang berkeluasan 1,500. Dia ada satu gudang, satu store di tepi. Okey, keluasan depan ni pula ialah lebih kurang 1,700. 50 kali 35 kaki tak silap. Okey, so dia ada pintu ni lah, pintu lipat lah, tapi dia tak pakai. Tapi masih boleh digunakan lah. Alright. Okey. Ni bahagian dalam dia, keluasan 1,5 kaki kali 60 kaki lah. Tinggi saya expect 20 kaki lah. Tengah tu 25. Okey. Tinggi dinding saya rasa 20 kaki, tengah 25 lah. Standard. Alright. Dia ada bahagian loteng kat situ. Kita tengok. Itu kawasan loteng lah. Depan tak ada shutter, dia pintu lipat lah. Pintu lipat dah whole lah. 10 kaki kali 20 kaki, 25 kaki. Toilet, ada pantry. Ini bahagian belakang.